Ada yang sebenarnya telah pun menerima bayaran untuk fasa keempat STR 2025 mereka. Mungkin mereka tak perasan, mungkin mereka tak sedar berkaitan dengan perkara ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, ada beberapa pihak yang tiba-tiba bertanya kepada admin terkejut apabila melihat di maklumat bayaran telah pun ada maklumat berkaitan dengan bayaran untuk fasa keempat STR 2025. Jadi mereka ini tertanya-tanya bilakah bayaran itu dilakukan, bilakah sebenarnya mereka menerima bayaran tersebut. Okay, untuk info, untuk pengetahuan anda semua, ia memang betul ada sesetengah pihak sebenarnya telah pun mula menerima bayaran fasa keempat mereka untuk STR 2025 dan ini telah pun diberitahu oleh admin sebelum ini banyak kali, sejak daripada bulan lepas lagi ataupun bulan sebelum bulan lepas lagi telah pun diberitahu berkaitan dengan perkara ini. Mungkin mereka tak sedar, mungkin mereka tak perasan. Okay, untuk informasi, untuk maklumat anda di luar sana, walaupun bayaran secara rasminya pembayaran fasa keempat ini hanya bakal dilakukan pada bulan November ataupun kalau katakanlah kerajaan berbesar hati nak awalkan pada bulan ini pun, kita harus menunggu berkaitan dengan perkara tersebut, tetapi sebenarnya ada segelintir pihak telah pun menerima awal dan yang ini dah banyak kali admin war-warkan sebelum ini. Mungkin ramai yang tak mendengar video tersebut, mungkin ramai yang mengabaikan saja informasi yang telah pun diberikan. Sekarang ini barulah tertanya-tanya berkaitan dengan perkara tersebut. Okay, kalau anda perasan sebelum ini, sejak daripada bulan Julai lagi sebenarnya telah pun ada agihan, yang itu adalah agihan untuk bayaran bagi fasa ketiga yang mana diberikan sekaligus bayaran fasa keempat juga untuk mereka tersebut, iaitu mereka yang tinggal di kawasan pedalaman yang mengambil ataupun menerima secara tunai yang berada di kawasan pedalaman. Ingat tu, di Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan, di Semenanjung juga di kawasan orang asli. Kesemua itu mereka yang tinggal di kawasan pedalaman itu telah pun diserahkan bayaran yang mana sekaligus dengan bayaran fasa keempat. Ingat tu, sekaligus dengan bayaran fasa keempat, bermakna sewaktu pembayaran fasa ketiga tersebut diberikan tunai kepada mereka, diberikan juga secara sekaligus untuk bayaran fasa keempat. Jadi mereka inilah sebenarnya yang telah pun menerima bayaran fasa keempat, yang mana tidak akan ada lagi bayaran untuk mereka sewaktu pembayaran fasa keempat secara rasminya dilakukan nanti. Mungkin mereka tak perasan, mungkin mereka mengingatkan bayaran yang diterima itu hanyalah untuk bayaran fasa ketiga, yang mana tidak benar. Itu dah termasuk sekali dengan bayaran fasa keempat juga, bukan hanya bayaran fasa ketiga. Cuba anda imbas kembali amount yang anda terima itu sebenarnya adalah gabungan dua bayaran, bayaran fasa ketiga dan bayaran fasa keempat. Dan kalau anda masih ada resitnya, boleh rujuk pada resit tersebut berkaitan dengan perkara ini. Disebabkan itulah sewaktu bayaran tersebut ada yang menerima amount yang sangat besar kerana itu adalah gabungan dua fasa bayaran fasa ketiga dan fasa keempat. Admin ulangi, gabungan dua bayaran fasa ketiga dan fasa keempat, bukan hanya fasa ketiga. Okay, selain daripada itu, selain daripada mereka yang berada di kawasan pedalaman ini, bayaran fasa keempat memang masih lagi belum dilakukan. Jangan keliru, belum ada bayaran fasa keempat dilakukan selain daripada mereka yang berada di kawasan pedalaman yang mengambil secara tunai ini. Buat masa sekarang ini, bayaran fasa keempat jadual ataupun tarikhnya kekal pada bulan November, bulan harapan, tetapi seperti dah banyak kali Min war-warkan, kalau katakanlah kerajaan berbesar hati nak awalkan bayaran tersebut, sangat molek, sangat baik jika ianya dilakukan sebelum perayaan Deepavali yang bakal berlangsung pada 20 hari bulan Oktober 2025 ini. Beberapa minggu saja lagi. Jadi kalau katakanlah kerajaan bercadang nak lakukan bayaran awal, kita boleh jangkakan berkemungkinan besar hujung minggu ini, sewaktu perbentangan bajet 2025 sebagai contoh hari Jumaat ini, kita mungkin akan mendengar berkaitan dengan perkara ini. Kalau tiada pengumuman dibuat minggu ini, bolehlah dijangkakan, bolehlah diabaikan sahaja bayaran akan dibayar awal. Bolehlah kita rumuskan bahawa ianya akan kekal pada bulan November 2025 pada bulan harapan. Dan untuk rujukan berkaitan dengan status kelulusan, anda boleh log masuk ke dalam MySTR. Boleh juga rujuk amount yang bakal anda terima untuk bayaran fasa keempat dengan cara log masuk ke MySTR tadi, pergi ke semakan permohonan,
lihat pada jumlah keseluruhan kelulusan untuk anda, tolakkan amount yang telah dibayar, anda akan dapat baki yang bakal anda terima sewaktu pembayaran fasa keempat ini, yang mana dijangkakan pada bulan November ataupun mungkin kalau diawalkan akan berlaku pada bulan ini. Siapa tahu, jadi yang itu sama-sama kita nantikan. Jadi sekali lagi diingatkan, yang terima bayaran awal untuk fasa keempat itu hanyalah mereka yang berada di kawasan pedalaman yang sewaktu bayaran fasa ketiga secara tunai diserahkan kepada mereka, diserahkan juga bayaran fasa keempat untuk memudahkan urusan, untuk mengelakkan kerja dua kali, perlu lagi buat agihan seterusnya untuk bayaran fasa keempat. Jadi telah dilakukan secara sekaligus sewaktu pembayaran fasa ketiga. Kerana harus diingatkan, mereka yang lulus fasa ketiga bolehlah diperkatakan automatik lulus pembayaran fasa keempat. Jadi mereka yang terima bayaran fasa ketiga di kawasan pedalaman itu bolehlah diperkatakan automatik layak fasa keempat. Jadi diberikan secara sekaligus amount bayaran untuk fasa 4 tersebut. Apa pun anda boleh rujuk di maklumat bayaran iaitu di MySTR anda seperti diberitahu sebentar tadi di semakan permohonan, kemudian pergi pada bahagian bawah ada maklumat bayaran, itu klik pada maklumat bayaran, akan tertera berkaitan dengan bayaran-bayaran yang telah pun dilakukan sebelum ini, termasuk dengan bayaran fasa keempat kalau anda dah terima secara tunai yang diberikan kepada mereka di kawasan pedalaman sebelum ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.